Assalamualaikum, saya Megat, perunding takaful anda. Okey, hari ini saya nak buat peringatan kepada anda semua yang dapat tengok video saya FYP kepada tuan-puan tentang orang kata syarat untuk mohon perlindungan takaful. Saya nak terangkan 3 sahaja. Okey, yang pertama, dia perlulah seorang yang sihat secara fizikal. Maksudnya macam mana? Yang tiada penyakit kronik ataupun yang serius, macam mana sakit jantung, kencing manis, dan diabetes ataupun ada kanser, tu yang major lah kita tahu, dan banyak lagi lah jenis-jenis sakit kritikal kan. Semua yang ada sakit kritikal tak boleh mohon, dah terlepas lah peluang tu. Okay, ini untuk yang mula-mula lah. Lepas tu dia sedang dalam rawatan. Sedang dalam rawatan ni macam mana pula? Contoh, dia memang belum tahu keadaan dia yang sebetulnya macam mana, dia masih dapatkan rawatan di hospital untuk tengok result yang akan datang. Jadi dia ni dikhawatirkan mungkin ada penyakit yang kritikal, sebab tu dia tak boleh mohon lagi. Dia kena tunggu selesai dulu tempoh rawatan dia, tengok sama ada betul dia sihat atau tidak. Okay, contoh kalau kurang jelas, nanti saya akan letakkan poster dekat sini. Nanti akan muncul poster, nanti boleh tengok secara penjelasan yang lebih terperinci tapi simple. Dia ada poster nanti saya letak, boleh tengok. Mungkin sekarang tengah ada poster tu. Dan satu lagi yang orang kata berat badan lah. Berat badan dan tinggi dia yang stabil. Kalau dia terlampau overweight ataupun dia terlampau ringan, boleh jadi masalah juga untuk mohon perlindungan takaful. Sebab tu kita nakkan BMI yang cantik. Kalau boleh, sebelum nak submit perlindungan takaful, exercise lah sikit kawan-kawan. Exercise sikit, senam sikit. Orang kata kalau perlu puasa, puasa dulu. Susutkan badan. Ataupun kekalkan orang kata berat badan yang ideal. Okay? Alright. Okay. Seterusnya kita pergi ke yang nombor 2 pula. Sihat secara mental. Okay, kadang-kadang kita lepas pandang yang ni. Sihat secara mental ni maksudnya dia tiada sejarah penyakit mental yang serius langsung. Okay, penyakit mental ni kita tahu macam-macam. Depression, schizophrenia. Saya tahu saya betul ke tak sebut. Ada doktor lalu marah pula tengok video ni kan. Tapi penyakit-penyakit mental lah. Kita boleh sendiri tengok penyakit mental ni banyak jenis tau. Split identity. Sebab saya ada pengalaman tau. Saya ada pengalaman pernah ada orang yang ada sakit split identity dia kata. So dia ada masalah yang identity dia berubah-ubah lah. Identity dia berubah-ubah. Dia nak mohon. Jadi tak boleh, tak lepas sebab dia ada masalah mental. Dia kategori masalah mental. Kalau kurang jelas, nanti akan keluar poster juga kat sini nanti. Saya akan letak satu poster, boleh tengok dengan jelasnya. Tapi simple. So, orang yang dalam pemantauan pun tak boleh. Maksudnya dia pergi buat rawatan lah, rawatan psikiatri. Bila dia buat rawatan psikiatri ni, jelas-jelas dia mungkin akan ada orang kata apa, rekod dia punya rawatan tu kemungkinan akan ke arah yang dia ada masalah mental rupanya. Tu kita risau juga. Kalau orang tu dalam rawatan psikiatri ni, jangan mohon lagi. Tunggu lepas tu mungkin disahkan, okay, awak tak ada apa-apa, awak biasa-biasa je ni, stres biasa je. Okay, boleh mohon. Boleh mohon lah. Alright. Dan yang ketiga ni adalah yang special case sikit lah. Dia boleh mohon sebab kita kadang-kadang, bukan kita, syarikat takaful, operator takaful keluarkan satu produk yang digelar GIO produk, Guarantee Insurance Offer, ataupun maksud lebih jelas jaminan lulus lah. Produk yang jaminan lulus ni dia tak perlu orang kata medical check up, dia tak perlu soal jawab kesihatan, dia tak perlu orang kata kita ragu-ragu lulus ke tak, memang confirm lulus. Kalau rasa kurang jelas, nanti saya akan letak poster juga kat sini, boleh tengok secara detail tapi simple. Okay, menarik kan topik ni sebab produk GIO ni dia tak semua syarikat keluarkan kadang-kadang. Dia ada sesetengah syarikat dan berperingkat keluaran produk tu. Kemungkinan dia akan keluar pada pertengahan tahun ataupun pada ujung tahun ataupun kadang-kadang awal tahun pun dia keluarkan juga produk ni. Dan sekarang ni produk ni ada di FW Takaful. Dan produk ni pula kita tak boleh bandingkan dengan produk yang normal lah. Dia ada kelebihan dia dan ada juga kekurangan dia. Setiap produk macam tu, okay? Tapi yang boleh kata kelebihan dia paling menarik, dia confirm lulus. Dia confirm lulus. Tak perlu medical check up, tak perlu soal jawab kesihatan. Itu yang penting. BMI pun tak kira. Tapi produk macam ni, macam kita tahulah dia punya bulanan mungkin agak tinggi sikit. Sebab dia adalah produk yang confirm lulus. Okay, jelas kat situ. So, itulah 3 benda saya nak ingatkan kepada anda semua. Kalau video ni lalu pada FYP tuan-puan,
Jangan lupa aktifkan 5 button tu macam influencer. Bolehlah kalau nak follow saya. Kalau korang kata nak komen. Kalau nak kutuk, tolong personal Jangan kutuk kat sini. Tumbuk saja kita. Dah gurau. Okay. Assalamualaikum.